Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni kita nak jual dah keringkih bilik kita. Okey, ni keringkih bilik untuk Y15 ha. Bukan untuk motor lain, untuk motor Y15. Okey. Satu set semua ni dia akan duduk dalam kotak macam ni lah. Okey. Kotak besar macam ni. Semua ada dalam ni lah. Kecuali gear ni je tak ada dalam ni. Okey, sekejap lagi saya cerita bab gear tu. Yang lain tu semua yang bab-bab bilik-bilik ni semua ada dalam ni, dalam kotak macam ni. So kalau buka kotak ni akan ada benda ni lah. Jadi saya tak payah buka ni lah. Ni yang saya dah buka dah kotak yang ni. Okey mas, saya nak tunjuk apa yang hampa akan dapat. Okey, semua sekali 10 barang. Okey, mari dekat sini saya nak tunjuk satu-satu. Okey, kita cerita yang bab bilik-bilik ni dulu. Okey, yang ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 barang ni hampa akan dapat total ni. Semua sekali 10 barang dengan harga 1,900 sahaja. Okey, 1,900 macam saya pernah habaq dulu video yang lepas. Video yang pasal ni lah, bukan video yang baru ni, video yang sebelum ni yang pasal enjin bilik ni. Tak akan ada orang boleh buat dengan harga 1,900 dapat 10 barang ni. Pergi cari mana negara pun mereka tak akan boleh buat. Sebab apa? Sebab saya tak tahulah kat mereka kan, mereka nak untung banyak. Tapi kita bukannya saya jual macam ni, orang kata saya buang harga, jual nak fight harga dah. Jual macam ni pun dah untung dah cukup dah untung dah. Cukup dah, tak perlu nak untung teruk-teruk sangat. Okey, 10 barang dengan harga 1,900 hampa tak jumpa dah. Yang hampa duk tengok kat pasaran, dapat 3 barang 4 barang pun dah harga 3,000 4,000. Tapi kita punya 10 barang dengan harga RM1,900 sahaja. Okey. Jadi yang ni housing kelas lah. Okey, ni housing yang kat sini ya. Okey, dan yang tu adalah contohnya bila hampa pergi anodize color dia. Ikut hampa lah, hampa lepas ni hampa nak buat anodize purple ke biru ke merah ke boleh. Macam mana saya buat ni. Okey. Boleh pergi hantar anodize. Okey, yang ni sebelah kelas dia. Yang ni cover dia yang dekat sini. Yang ni cover magnet pun kita bagi sekali. Tu dia, no. Lepas tu yang ni keringkih tengah lah. Sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Lepas tu yang ni oil filter punya. Okey, duk tu. Oh dia orang tak handsome, no. Handsome sangat-sangat. Okey. Yang ni keringkih tengah dia. Dan yang ni gear mangkuk kelas besar, gear primary. Yang ni gear balancer. Sebab apa kita bagi ni? Sebab kita dah ubah jarak kerensak dan juga gearbox kita dah ubah jarak dia. Yang ni kita pakai, dia besar dah. Dan balancer dengan kerensak pun kita dah ubah. Sebab tu kita bagi sekali. Okey, apa yang saya nak abang kat sini, yang mana yang beli batch kali ni, gear ni saya akan post kemudian. Mungkin lagi seminggu, mungkin lagi 2 minggu macam tu. Sebab kilang baru siap. Gear ni kilang baru siap. Dia post asing, dia tak post sekali dengan batch keringkih yang sampai ni, dia post asing. Bila post asing, nantilah saya post asing kat hampa, no? Kalau saya nak tunggu gear ni sampai, saya pun tak larat lah. Mesej masuk ni yang kata berjanji bulan 1 awak tak masuk lagi, bulan 2, bulan 3, bulan 4, jadi bulan 5 lah. Jadi saya kena bagi dulu kat hampa. Gear ni saya akan post kemudian. Dah lah hampa nak fitting kerensak, nak fitting hampa punya blok pun semua komplit semua. Siap fittingnya, hampa ready lah. Saya hantar gear, hampa boleh terus pasang. Sebab dapat keringkih bukan esok boleh pasang terus. Hampa ada spek-spek apa yang hampa nak buat kan. Gear ni kemudian saya hantar. Siapa yang beli tu, saya akan hantar kemudian kat mereka. Siapa yang beli, saya akan hantar dulu keringkih pi. Gear ni saya akan hantar kemudian, no? Dengan harga 1,900 dapat 10 barang, hampa takkan jumpa dah. Okey, mari kita contoh-contoh sikit apa kelebihan dia lagi. Okey, macam sebelah sini pun hampa boleh check minyak. Nampak kita buat skru. Okey, minyak ni macam enjin dah hidup, hampa boleh check tengok minyak mai tak. Maksudnya kata kalau minyak mai sini, bermaksud minyak tu akan mai cun dah dekat sak gearbox yang belah kelasnya. Okey, sebelah sini pun boleh check juga. Sebelah sini check di sini, no? Sebelah sini check di sini. So bila enjin dah hidup, hampa kena buh skru sendiri lah, no? Hampa buh skru. Lepas tu hampa bubuh washer tembaga untuk seal dia. Sini pun sama. Sini pun sama, no? Jadi sini pun bila hampa nak check minyak pun, hampa boleh check apa buka. Hampa nampak minyak naik, bermaksud minyak mai elok dekat gearbox sebelah sak sprocket. Okey. Lepas tu dekat sini pun boleh check lagi. Dekat sini Allah. Dekat sini pun boleh check. Dekat sini bermaksud minyak yang mai daripada oil filter, daripada oil pump masuk oil filter, tenang masuk, boleh check atas ni. Sini pun hampa kena buh skru satu dengan washer tembaga. So hampa boleh check tengok, oh, check sini mana tahu minyak pump cantik. Selalunya kita duk check tu, kita akan check dekat head. Yang tu dah final di ujung-ujung dah. Mana tahu di awal-awal ni pun kita boleh check lagi minyak. Kita boleh nampak kalau minyak tu tak naik, kita tahu kat mana dia terputus lah minyak tu. Kalau sini kita check tak naik, kita tak payah nak pergi check lah dekat head, confirm dia tak naik. Kalau sini naik, kita check satu persatu. Sebab ini racing ni kita kena check betul-betul. Bukan biasa-biasa punya kena check. Yang saya tahu yang beli kalau spek-spek macam ni bukan level biasa-biasa lah, ni level hardcore punya. Okey, sebab spek ni dia boleh buat sampai 450cc. Kita boleh pergi sampai piston 85, jet 16, jet 15, jet 17, tak ada masalah.
Itu pandai-pandai hampa lah. Hampa nak setting pakai root size apa, kena subjek berapa. Barang-barang tu saya tak keluarkan lagi. Kemudian kena subjek tinggi-tinggi, blok besar-besar, kemudian akan sampai. No? Jadi total ni apa yang hampa nampak depan ni, hampa akan dapat yang ni dengan harga 1,900. Habis ya batch ni, saya akan masuk lagi 100 set. Kilang akan siapkan 100 set macam tu. Habis batch ni, kita akan masuk 100 lagi. Habis batch ni, kita masuk lagi 100 macam tu. So yang mana tak dapat kali ni, tunggu next batch. Okay? Kalau yang nak beli, kena cepat-cepat ngam.